Ramadan ni kita berusaha melakukan semua amal saleh. Tentunya tujuan di hujungnya ataupun wildly important goal yang menjadi sasaran akhir itu adalah kita semua ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal abadi, yang tidak ada had masa dan tidak ada had nikmatnya. Kita akan terus menikmati pelbagai nikmat yang tanpa batas dan tanpa rasa bosan walau sedikit. Dan hari ini kita nak lihat dalam episod kisah Adam AS dan Hawa AS, ibu dan ayah kita, ketika Allah menyebut wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dengan nikmat dan dari makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana sahaja yang kamu sukai. Nanti Allah akan sebutkan tentang hanya satu pokok jangan dekat, itu kita akan bincang nanti. Tapi hari ini kita nak tengok dulu syurga. Walaupun kita ingat daripada episod yang terawal daripada siri warisan Adam ini, Adam AS diciptakan sebagai khalifah untuk datang ke muka bumi. Tetapi dalam proses perjalanannya Allah menyusun takdir dan menyusun peraturan dan jalannya akan masuk ke dalam syurga terlebih dahulu. Dan bahkan kalau saudara-saudari perhatikan, kita biasa dengar syurga, kita anggap syurga yang tentunya yang kekal abadi. Tapi rupanya para ulama bincang juga, adakah ini syurga yang kita semua akan masuk nanti, atau dia syurga yang lain? Ataupun ada sebahagian ulama pula berpandangan dia bukan jannah syurga tu, tapi dia kebun yang sebenarnya berada di atas muka bumi dan bukan daripada syurga. Dan kalau kita lihat perbincangan para ulama tafsir, berbalas hujah dan sebagainya, kita boleh sebutkan dengan yakin bahawa pendapat yang paling kuat adalah syurga yang dimaksudkan adalah syurga abadi yang nanti kita semua akan kembali ke sana nanti. Kerana nanti kita akan lihat banyak hadis-hadis yang kalau ia hanya kebun di atas muka dunia ataupun muka bumi, tentu ia bukanlah satu urusan yang besar untuk dia diturunkan daripada satu kebun turun ke bumi dan diceritakan keadaannya, suasananya berbeza dan segala macam. Jadi para ulama berhujah bahawa ia merujuk kepada syurga yang berada di atas langit yang 7, dan di sana manusia bila masuk mereka akan kekal abadi di dalamnya. Dan syurga ni kalau kita lihat gambaran yang diberikan, subhanallah, syurga ni ada tingkat. Sebab tu Nabi SAW sebut kepada kita, bila doa, minta syurga Firdaus yang tertinggi. Kita dalam agama kita ni, Masya Allah, Nabi SAW adalah orang yang optimis. Nabi sentiasa optimis dalam keadaan yang paling duka cita. Waktu genting ni, sedang menggali parit untuk survival, waktu itu pun Nabi SAW masih berfikir secara positif untuk melihat masa depan Islam akan membuka kota Syam, akan membuka kota Parsi. Sedangkan mereka sedang menggali parit ni, tak tahu hidup ke tak esok kalau diserang. Makanan pun terputus bekalannya. Tapi Nabi orang yang optimis, dan Nabi selalu mengajarkan umatnya untuk always aim high. Sasaran tu mesti tinggi, target mesti tinggi. Jadi daripada konteks ini, dalam hal melibatkan syurga juga Nabi mengajarkan kita minta yang paling tinggi, aim yang paling tinggi. Dan dalam hadis lain Nabi SAW sebut, bila kita doa minta syurga akan berdoa minta kita dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kalau kita lihat ni, Nabi SAW sebut beberapa hal tentang syurga ni, kerana tentunya apa pun kita cerita tentang syurga, kita masih takkan boleh bayangkan sehakikatnya bagaimana. Kerana Nabi SAW sebut a'dadtu li'ibadiyas salihin, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Allah bagi tahu, aku dah siapkan untuk hamba-hambaku di dalam syurga, hamba-hambaku yang saleh, apa yang mata mereka tidak pernah lihat, apa yang telinga mereka tak pernah dengar, dan apa yang tak terlintas dalam imajinasi jantung hati mereka, langsung tidak. Kita boleh bayangkan tempat percutian yang paling cantik kita pernah pergi, sama ada di kawasan pergunungan atau di kawasan pulau-pulau yang indah. Kita kata, oh ini syurga. Itu baru syurga sekelumit daripada dunia. Nabi SAW kata, kamu tak pernah nampak kecantikan itu, kamu tidak pernah mendengar keindahan bunyi-bunyiannya, dan ia tidak sama sekali terlintas dalam imajinasi kamu.
Dan itu rumah di mana Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam singgah sebelum datang ke dunia. Dan itulah syurga yang disuruh masuk ke dalamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan dalam hadis lain Nabi SAW sebut bahan binaan dalam syurga ini, kalau kita ni orang yang obses dengan aset tanah ataupun binaan rumah, pejabat ataupun apa-apa saja bentuk binaan, kita kalau baca hadis ni kita akan rasa terkesima lah. Nabi kata SAW, batanya daripada emas dan ada batanya daripada perak. Maksudnya batu-bata tu daripada emas dan perak, dan simennya adalah daripada misk. Misk ni macam kasturi ya, daripada satu yang sangat wangi. Kerikilnya adalah mutiara dan tanahnya adalah za'faran. Nabi SAW kata, siapa yang memasukinya akan menikmati kenikmatan dan tidak akan menderita sama sekali, tak akan menderita satu apa pun. Dan Nabi SAW sebut, dia akan kekal, tidak akan mati, pakaiannya tidak akan lusuh ataupun usang, dan dia akan muda sentiasa, tidak akan tua selama-lamanya. Kita duduk dunia ni tengok rambut putih sikit, dah ada kedut-kedut sikit kat kulit, kita dah risau dah tanda-tanda penuaan. Kita pun cari krim, cari dye, sedangkan itu peringatan bahawa Allah nak bagi tahu kamu dah tua ni. Buat persiapan untuk di sana nanti di syurga kamu muda terus, tidak akan menua, tak ada benda yang akan menjadi lama, usang, semuanya akan kekal baru dan segar. Dan demikian juga Nabi SAW sebut rombongan pertama yang masuk ke dalam syurga, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wajah mereka seperti bulan purnama. Kan, kalau kita lihat mungkin bulan purnama dah beransur hilang dah, kita nak masuk ke 10 malam yang terakhir ni kan. Mereka dah masuk pun, Masya Allah. Dan mereka tidak meludah, tidak buang hingus, tidak buang air kecil, tidak ada keperluan untuk pergi ke bilik air sama sekali. Peralatan mereka di sana dari emas, sikat emas daripada perak, dan segala benda yang Allah SWT ceritakan tu dengan pasangannya, dengan segala keindahannya, tidak ada perselisihan, tidak ada iri hati sama sekali antara mereka, antara satu sama lain, dan mereka terus bertasbih pagi dan petang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak sebutkan satu perkara yang Nabi SAW juga pesan tentang gambaran, sebab syurga ni jannah dalam bahasa Arab maksudnya tempat pokok. Jannah ni tempat pokok-pokok dikumpul jadi jannah, jadi kebun. Dan nanti kita akan lihat dalam episod akan datang, kita akan cerita tentang pokok. Sebab bila masuk dalam syurga, Allah bagi tahu semua benda kamu boleh enjoy kecuali satu pokok. Itu pokok nanti kita akan cerita. Cuma nak bagi gambaran satu pokok di dalam syurga ni, sebelum kita cerita pokok yang Nabi SAW, yang Allah SWT larang, Nabi SAW kata, sesungguhnya di dalam syurga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna fil jannati syajaratan yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Subhanallah. Nabi kata sesungguhnya di syurga ada sepohon pokok yang seseorang itu menunggang kuda di bawah teduhannya. Maksudnya kita berada di bawah shadow pokok tersebut. Dia menunggang kuda itu selama 100 tahun dan dia masih belum keluar daripada shadow pokok itu. Bayangkan betapa luasnya, betapa besarnya pokok yang ada dalam syurga itu. Dan Nabi SAW kata dia tidak akan melewati shadow itu walaupun dia dah menunggang selama 100 tahun. 100 tahun cik, lebih lama daripada kita hidup di atas muka bumi. Dan yang terakhir, Nabi SAW cerita satu hadis yang sangat memberikan harapan bahawa orang yang terakhir, tadi kita sebut orang yang pertama kan, rombongan batch yang pertama, wajah mereka seperti bulan purnama dan diberikan semua kenikmatan tadi. Orang yang terakhir akan masuk syurga adalah orang yang apabila dia datang, dia pergi ke syurga, dia sangka tak ada tempat dah. Kata, wahai Tuhan, dah tak ada tempat dah, aku rasa tak ada tempat dah untuk aku nak masuk. Allah kata, kamu masuk. Dia pergi dan diulang alik, dan Allah bagi tahu, masuk, aku sediakan untuk engkau. Ini orang yang last, super last ni. Tak tahu nombor giliran berapa ni kalau yang terakhir ni. Allah SWT kata, aku sediakan untuk kamu nikmat seperti dunia dan segala isinya darab 10 kali ganda dunia dan segala isinya. Itu adalah hadiah untuk orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Sehingga lelaki itu akan sebut, ya Allah, kau nak melawak ke dengan aku? Allah kata tidak, ini memang apa yang disediakan untuk kamu. Dan kalau kita lihat, kita duduk dapat satu tanah, ada satu banglo pun kita rasa macam kita dah dapat syurga dah di dunia ni. Orang yang terakhir dalam syurga,
dia akan ada 10 kali ganda. Bukan banglo, bukan pulau, bukan satu negara, tapi seluruh bumi, dunia dan segala isinya 10 kali ganda. Pun begitu, kita jangan target untuk jadi orang yang terakhir. Kita ingat tadi kita sebut, Nabi SAW pesan, target minta syurga Firdaus yang tertinggi. Dan tak boleh dibayangkan di akal entah apa yang menanti di sana. Dan apabila dapat masuk ke dalam syurga Firdaus yang tertinggi, kita kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Subhanallah. Bila kita fikir tentang itu pun kita dah rasa dunia ini sekejap tak ada apa. Jadi kita sama-sama berusaha untuk memastikan kita menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka nak dapatkan syurga yang kekal abadi. Bahawa dunia ini hanya persinggahan sementara, seperti mana Adam dan Hawa singgah sekejap di dalam syurga, datang ke bumi, kemudian di bumi juga persinggahan sebelum mereka kembali semula ke syurga. Kita ingin bertemu ayah dan ibu kita, bersatu, reunion dengan mereka dalam syurga Firdaus yang tertinggi. Moga Allah SWT berikan kita semua Firdaus yang tertinggi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.